sesebuah syarikat korporat atau agensi kerajaan itu seperti sebuah kapal. Untuk pastikan kapal itu tak karam, kompas dan peraturan atas kapal atau kita panggil corporate governance mesti kena jelas. Tetapi, apa akan jadi kalau peraturan perolehan itu dilanggar? Dan apa pula akan jadi bila pihak media cuba menyuluh lubang-lubang gelap pada kapal tersebut? Kita nak throwback sekejap bagaimana isu ini bermula dan kenapa Mahkamah Tinggi pada 26 Jun yang lepas menolak permohonan Bloomberg untuk membatalkan saman. Sebab ramai yang ingat Bloomberg ni dia kena denda RM5,000 sebab memfitnah. Pada Ogos 2015, waktu ini Kabinet Malaysia telah bersetuju untuk menguji sistem pengurusan berpusat pekerja asing ataupun kita panggil sebagai Foreign Workers Centralised Management System, FWCMS. Sistem ini dibangunkan secara swasta oleh Bestinet Sdn Bhd. Bestinet pula adalah sebuah syarikat yang diasaskan oleh Datuk Seri Aminul Islam Abdul Noor. Aminul Islam pula adalah ahli perniagaan kelahiran Bangladesh yang kemudiannya mendapat kerayatan Malaysia. Sejak awal lagi, pelaksanaan sistem ini sememangnya dah terima kritikan hebat. Ramai pihak mendakwa wujud amalan monopoli yang telah menghadkan saluran pengambilan pekerja Bangladesh kepada sebilangan kecil agensi yang terpilih sahaja. Tetapi, kontroversi paling besar ialah pada tahun 2018 hingga 2024 yang mana surat setuju terima SST dah keluar kepada Bestinet pada Januari 2018 tapi kontrak rasmi antara kerajaan dan syarikat langsung tidak ditandatangani. Laporan daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC dan Jabatan Audit Negara pula telah mendedahkan yang kerajaan rupa-rupanya dah menggunakan sistem FWCMS ini selama hampir 6 tahun tanpa sebarang perjanjian bertulis yang sah. Jadi dari sudut procurement standard, ini adalah satu pelanggaran peraturan perolehan kerajaan yang sangat besar. Kemudian, walaupun ada kritikan hebat, ada laporan audit negatif dan isu kelemahan kawalan keselamatan ID sistem, Kabinet Anwar Ibrahim pada pertengahan 2024 telah mengambil keputusan untuk melanjutkan kontrak Bestinet untuk kelangsungan pengurusan imigresen negara. Dan akhirnya pada September 2024, satu kontrak rasmi telah ditandatangani untuk membolehkan Bestinet mengendalikan FWCMS sehingga Januari 2031. Kita masuk pula pada tahun 2026 yang mana keadaan menjadi semakin panas. Pada 23 Januari 2026, Bloomberg telah menerbitkan satu artikel siasatan mendalam bertajuk Everyone Gets a Cut and Migrant Workers Pay the Price. Laporan ini telah membongkarkan sisi gelap sindiket eksploitasi pengambilan pekerja asing Bangladesh ke Malaysia di mana pekerja didakwa dan dipaksa untuk membayar kos pengurusan yang terlampau tinggi. Dan lebih kontroversi apabila laporan Bloomberg itu telah memetik nama Datuk Seri Aminul Islam dan mendakwa bahawa golongan elit politik tempatan pun tahu tentang isu ini tetapi turut meraih keuntungan. Kemudian syarikat Bestinet dan Aminul Islam telah menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut. Bagi mereka, laporan Bloomberg itu tidak benar, berniat jahat dan telah merosakkan reputasi global syarikat. Jadi, pihak Bestinet dan Datuk Seri Aminul Islam ni telah memfailkan saman fitnah mega di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan menamakan 10 defendant utama, antaranya termasuklah syarikat induk Bloomberg LP di Amerika Syarikat, Bloomberg Malaysia Sdn Bhd, portal berita tempatan seperti The Age dan Malaysia Kini serta tokoh politik dan undang-undang seperti Rafizi Ramli dan Latifah Koya. Pada April 2026, Bloomberg Malaysia cuba mengambil alih jalan pintas. Melalui peguam mereka, Datuk Amir Hamzah Ashad, mereka memohon mahkamah untuk membatalkan saman terhadap entiti tempatan itu secara ringkas tanpa perlu perbicaraan penuh kerana Bloomberg Malaysia hanyalah pejabat sokongan teknikal. Tidak ada kaitan atau kawalan editorial ke atas artikel yang ditulis oleh syarikat Indo di New York. Tetapi pada 26 Jun 2026, Hakim Mahkamah Tinggi Roslan Magno telah menolak permohonan Bloomberg Malaysia itu. Mahkamah juga telah memutuskan bahawa isu sama ada cawangan Malaysia terlibat atau tidak dalam penerbitan tersebut adalah terlalu kompleks untuk diputuskan secara ringkas atas kertas sahaja. Jadi sebab tu kes ni mesti melalui proses perbicaraan penuh. Bloomberg Malaysia terpaksa masuk kandang perbicaraan bersama dengan 9 defendant yang lain. Okey,
Okey, kenapa mahkamah nak sangat kes ni dibawa ke perbicaraan penuh? Ini sebab dalam full trial, mahkamah nak kedua-dua belah pihak membentangkan segala hujah, dokumen dan saksi secara terbuka. Dari pihak plaintiff, Bestinet, pihak Bestinet kena bawa bukti kukuh bahawa laporan Bloomberg tu adalah salah, ditulis dengan niat yang jahat dan membawa kerugian yang nyata kepada Bestinet punya bisnes lah. Tapi dari pihak defendant pula, Bloomberg dengan media tempatan yang lain, mereka perlu membentangkan hujah pembelaan yang penting, contohnya seperti bukti hitam putih bahawa dakwaan eksploitasi itu adalah fakta yang benar, hasil siasatan sahih. Kemudian mereka kena kemukakan bahawa isu ini adalah isu yang melibatkan kepentingan awam ataupun public interest, yang mana ia adalah tanggungjawab sosial sebuah media untuk melaporkan isu FWCMS kerana ini melibatkan dana negara dan masyarakat. Bloomberg Malaysia juga perlu beri dokumen korporat untuk membuktikan sama ada mereka betul-betul hanya pejabat teknikal atau ada peranan dalam newsroom. Selepas keputusan 26 Jun, keluar berita mahkamah telah memerintah Bloomberg Malaysia untuk bayar kos RM5,000 kepada Bestinet. Kos RM5,000 ini sebenarnya bukan denda atau hukuman kerana Bloomberg bersalah atas sebab memfitnah. Sebab kes fitnah itu sendiri belum dibicarakan. Dalam undang-undang, apabila sebuah syarikat membuat permohonan bersendirian di tengah-tengah kes, contoh seperti Bloomberg telah membuat permohonan untuk membatalkan saman, ini melibatkan kos tambahan. Jadi pihak lawan seperti Bestinet terpaksa membayar peguam untuk hadir, untuk sediakan dokumen dan berhujah untuk membatalkan dan berhujah untuk membantah permohonan itu. Dalam prinsip mahkamah, siapa yang kalah dalam sesuatu permohonan interim, dia kena bayar kos perbelanjaan peguam kepada pihak yang menang permohonan tersebut. Jadi disebabkan Bloomberg Malaysia kalah dalam permohonan untuk membatalkan saman, mereka telah diarahkan untuk membayar kos RM5,000 kepada Bestinet. Kesimpulannya dekat sini, keputusan mahkamah ini telah bagi kita satu mesej yang sangat jelas dari sudut tadbir urus dan kebebasan bersuara. Mahkamah tidak mahu undang-undang digunakan sebagai alat untuk membungkam ataupun gag order atau menyekat pihak media daripada terus membongkar isu yang melibatkan kepentingan masyarakat umum. Segala pertikaian sama ada ia fitnah atau kebenaran mestilah dibuktikan menerusi dokumen dan saksi di dalam perbicaraan penuh nanti. Di sini kita boleh kata Bloomberg Malaysia kalah dalam permohonan membatalkan saman, yang mana diorang punya permohonan telah ditolak. Bestinet menang dalam mengekalkan Bloomberg Malaysia sebagai defendant. Apa pendapat anda semua tentang kes saman Bestinet ini? Adakah pembongkaran media antarabangsa ini satu keperluan demi ketelusan perolehan negara atau ia telah melangkaui batas sehingga menjejaskan reputasi syarikat tempatan seperti Bestinet? Jangan lupa tinggalkan pendapat anda, like dan subscribe SAO Official. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye.